Selat Hormuz ditutup. 300 tankers oil, gas, barang-barang keperluan termasuk makanan dan haiwan yang untuk kegunaan di sini tersekat di Selat Hormuz. 200 tankers. Qatar telah mengumumkan akan menghentikan pengeluaran gas sebahagian besarnya. Begitu juga dengan negara lain, minyak. Ini semua akan menyebabkan ada kekangan dan kesan ekonomi dunia. Bila Selat Hormuz ditutup dan sekatan laluan Laut Merah, maka kos pengangkutan 2 kali ganda, 3 kali ganda. Penerbangan umpamanya dari Arab Saudi, dia tak boleh terus, dia mesti melalui Turki ke laluan negara China, baru turun ke bawah dengan kos yang lebih tinggi. Jadi sebab itu kita cermatlah sedikit, berhemah dalam belanja. Dia persiapan. Kalau ingat, saya baca surah Yusuf, kisah Nabi Allah Yusuf AS, selalunya bila keadaan kita jenuh, ekonomi mewah, kita lupa. Diperingatkan 7 tahun ekonomi lumayan dan mewah, harus senantiasa memperingatkan kita 7 tahun ekonomi gersang atau gersang ekonomi. Itu sebagai peringatan kepada kita. Bila kita dalam keadaan mewah, kita cermat sedikit, simpan di ASB ke mana, simpan sikit. Kuih kalau selalu buat 10 jadi 4.